Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua guru pasti di seluruh negeri Pahang. Saya ada satu pengumuman yang sangat istimewa untuk anda semua. Kali ini kita akan lihat satu peluang keemasan untuk anda lonjakkan lagi kerjayaan anda, iaitu melalui program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak atau singkatannya DPAK. Okey, jom kita terus masuk kepada perkara yang paling penting. Pengambilan untuk guru pelatih bagi kohort 2026 kini dah pun dibuka secara rasmi. Inilah peluang yang anda semua tunggu-tunggu selama ni. Ya, betul tu. Pendaftaran untuk kohort 2026 dah pun bermula. Dan untuk pengetahuan anda semua, ini bukan program biasa-biasa tau. Ini adalah program rasmi yang dianjurkan terus oleh Institut Latihan Pasti Malaysia atau ILPM. Baik, dalam bahagian pertama ni, kita nak tengok dua perkara. Pertama, untuk siapa sebenarnya program ni? Dan yang kedua, apakah tarikh-tarikh penting yang anda kena bulatkan siap-siap dalam kalender anda tu? Ini soalan yang paling utama sekali kan? Adakah anda calon yang kami cari? Jom kita semak sama-sama apa syarat-syarat kelayakannya. Okey, ada 4 kriteria utama yang perlu anda penuhi. Pertama sekali, anda mestilah seorang ahli PAS. Kedua, anda perlu ada pengalaman mengajar, sekurang-kurangnya 1 tahun. Ketiga, anda mestilah guru ataupun pembantu guru pasti Pahang yang sedang berkhidmat sekarang. Dan yang terakhir tapi paling penting, permohonan anda tu perlu dapat kelulusan daripada pasti cawangan dan juga kawasan anda. Tolong catat tarikh ni betul-betul ya. 30 Mac 2026. Ini adalah tarikh tutup permohonan. Jangan terlepas pandang pula. Pastikan anda hantar permohonan sebelum tarikh ni. Dan bagi anda yang berjaya nanti, semester pertama akan bermula pada 24, 25 dan 26 April 2026. Jadi, dari sekarang dah boleh mula rancang jadual anda tu. Seterusnya, jom kita kenal sikit siapa di sebalik program ni. Kita akan lihat dengan lebih dekat lagi Institut Latihan Pasti Malaysia atau ILPM. Penting untuk kita tahu supaya kita lebih yakin dengan kualiti pendidikan yang bakal kita terima. Seperti anda boleh nampak, ILPM dan Pasti ni memang bergerak seiringan. Ini bukan sekadar letak logo sebelah-sebelah tau. Ia adalah satu komitmen yang jitu untuk pastikan setiap pendidik macam anda ni dapat latihan yang terbaik. Gabungan ni ada satu matlamat yang jelas untuk lahirkan pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti tinggi. Dan inilah visi mereka yang pada saya sangat jelas dan memberi inspirasi. ILPM bukan setakat nak lahirkan guru yang terlatih, tapi juga pengurus yang cekap dan mempunyai integriti yang tinggi. Ini menunjukkan betapa mereka sangat fokus pada pembangunan kepimpinan dalam kalangan guru-guru. Dan asas kepada semua ini adalah 5 nilai teras yang akan membentuk diri setiap pendidik. Ia bermula dengan takwa, diikuti dengan ihsan, akhlak yang mulia, integriti dalam setiap tindakan dan semestinya sifat penyayang yang sangat penting bila kita mendidik anak-anak. Inilah kompas yang akan memandu anda sepanjang program nanti. Sekarang, jom kita bedah siasat sikit program DPAK ni sendiri. Apa sebenarnya yang anda akan belajar, kemahiran apa yang anda akan dapat bila tamat pengajian nanti. Kalau nak diringkaskan, DPDK ini adalah satu program profesional Islamik yang direka khas untuk melahirkan pendidik yang holistik. Maksudnya, ia bukan sekadar teori dalam buku, tapi satu gabungan yang mantap antara ilmu pengetahuan dengan kemahiran praktikal di lapangan. Dan semuanya berteraskan nilai-nilai Islam. Pakej yang ditawarkan dalam program ni memang cukup lengkap. Anda akan kuasai teori-teori penting macam pedagogi dan psikologi kanak-kanak. Anda juga akan belajar kemahiran pengurusan untuk kendalikan pusat pasti. Dan yang paling penting, cara nak nilai perkembangan anak-anak murid anda dengan lebih berkesan. Okey, perjalanan untuk dapatkan diploma ni mungkin nampak macam panjang kan? 7 semester tu. Tapi jangan risau, semuanya dah disusun dengan sangat kemas dan rapi. Jom kita tengok macam mana rupa perjalanan anda langkah demi langkah. Keseluruhan program ni ada 7 semester. Dari semester 1 hingga semester 6, anda akan lalui sesi kuliah, siapkan tugasan dan juga menduduki peperiksaan. Kemuncaknya adalah pada semester ke-7, di mana anda akan melalui latihan mengajar pasti atau LMP dan juga kem sahsiah guru atau KSG. Dan bila dah selesai semua 7 semester tu, tibalah saat yang paling dinanti-nantikan. Tentulah, majlis convocation. Inilah matlamat akhir, ganjaran untuk segala penat lelah dan usaha keras anda selama ini. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian yang terakhir. Lepas dah dengar semua maklumat tadi, macam mana? Dah rasa bersedia ke untuk ambil langkah yang seterusnya?
Jadi soalannya sekarang, saya pulangkan semula kepada anda. Adakah anda benar-benar bersedia untuk melabur dalam diri anda untuk pembangunan profesional anda dan menjadi seorang pendidik yang diiktiraf dan bertauliah? Dan kena ingat program ini bukan sekadar satu pilihan tapi ia adalah satu kewajipan untuk semua guru pasti Pahang yang masih belum ada diploma pendidikan awal kanak-kanak. Ini adalah satu langkah yang sangat penting untuk kita sama-sama naikkan standard profesionalisme kita. Nak mendaftar pun senang je. Anda hanya perlu dapatkan pautan pendaftaran yang rasmi daripada pihak pengurusan pasti negeri Pahang. Jangan segan-segan, mereka sedia untuk bantu anda. Jadi apa yang ditunggu lagi? Peluang ni dah ada depan mata. Ini untuk anda, untuk kerjaya anda dan yang paling utama untuk anak-anak didik kita semua. Jadilah pendidik bertauliah yang mereka perlukan. Jom daftar sekarang untuk kohort 2026.